Setiap tahun, Peduli Insan akan melaksanakan kempen Korban for Ummah dan kita memang akan lakukan korban khususnya di Syria, Palestin dan Yaman. Kita ada korban lembu serta kambing dan sedekah daging. Hasil korban tersebut akan disalurkan kepada para pelarian, keluarga miskin dan mereka yang terputus bekalan makanan. Ramai yang terlupa, ibadah korban yang kita buat bukan semata-mata kita sembelih haiwan ternakan sahaja, tetapi tujuan sebenarnya ialah kita nak beri orang susah ataupun orang miskin makan. Bila kita faham hikmah korban tu, walaupun setahun sekali, kita mesti sanggup nak buat. Sebab beri orang makan ni adalah amalan yang sangat mulia. Jom semua, jangan tangguh lagi. Laksanakan tuntutan ibadah ini bersama Peduli Insan. Aidil Adha ini jadi lebih bermakna dengan korban anda.